Saya berharap agar kedua-dua perniagaan ini tidak hanya bermotifkan keuntungan semata-mata, sebaliknya turut mempunyai agenda untuk memberikan manfaat yang besar kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Ar-Rahnu Exchange dan Aramis Gold Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan keikhlasan kepada pihak Rahnu ini kerana berjaya mengadakan majlis pada hari ini, dan ini merupakan satu landmark yang penting dalam sejarah penubuhan Al-Rahnu, dan saya berharapkan supaya mengalu-alukanlah kehadiran semua masyarakat untuk sama-sama kita memajukan perniagaan gold emas ni, terutamanya kerana Al-Rahnu ini merupakan salah satunya institusi yang menjalankan aktiviti secara Islam, iaitu kita mengikut syariah compliant. Maka kita seorang Islam seharusnya menyambut saluran ini. Saya mewakili ahli lembaga pengarah Rakyat Management Services yang mengucapkan tahniah kepada semua tim Rakyat Management Services di atas pembukaan outlet yang terkini di Jalan Kebun, Ar-Rahnu Exchange dan juga RMS Gold di Jalan Kebun. Ini adalah merupakan outlet yang pertama yang dimiliki oleh RMS sendiri, dan saya doakan semoga ianya memberikan manfaat kepada penduduk setempat dan juga orang-orang yang berada di kawasan sekitarnya. Dan di sini kami menawarkan 2-in-1. Maksud dia Ar-Rahnu Exchange menawarkan pajak kedai Islam, manakala RMS Gold menawarkan produk pre-love dan wafer ataupun gold bar, ya. Jadi saya jemput kepada semua datang ke Ar-Rahnu Exchange kami ataupun ke RMS Gold kami pada selepas ini.